Ustaz Jazlan tu nak suruh perempuan yang atas pentas pun tak nak. Ini apatah lagi ahli khidmat perempuan. Memang taklah. Belum cuba, belum tahu. Biar aku jadi ahli khidmat, lepas tu aku akan panggil Ustaz untuk ke pentas. Ustaz, sila ke pentas. Aku boleh iring dia, lepas tu aku boleh duduk dekat dengan dia. Selamatlah ya, sebab rasa takut. Rasa memang ahli khidmat lelaki akan buat semua tu. Tak kira. Aku nak jaga pentas juga. Kau jaga diri kau sendiri. Aku nak jaga pentas dan Ustaz. Rasanya boleh jadi security guard kot kalau nak jaga-jaga je. Tak apalah, boleh keluar. Aduh, ada hingus pula. Tugas Umi kena jaga seating VVIP. Yang nak ada nama tu, itu yang boleh duduk dekat situ, dekat depan tu. Tak ada nama, tak boleh duduk situ. Dan jaga tabung. Absyah cakap, bila nak kena keluar tabung, memang tugas Umi ni memang berat lah. Penting sangat. Kenapa kau nak ni? Tak adalah Umi ni, ya Allah. Semangat betul lah bercerita. Kenalah semangat. Ini pasal Palestin. Okey. Kiranya Umi ni orang penting lah. Penting? Okey. Tapi Umi, kalau tabung tu tak cukup macam mana? Itu yang Umi kena tulis nama. Kalau sesiapa yang pegang tabung tu, Umi kena tulis nama dia dah. Umi tengoklah nanti bila time keluar, Umi tengok. Umi tak duduk diam. Sebab duit tu kan untuk Palestin. Kan? Bukan kita. Jadi kita pastikan semua yang datang tu, semua kena bagi. Tabung ni bukan sebarangan orang boleh jaga tau. Tak semua orang diorang boleh pilih. Kan? Penting lah. Penting. Hidup Umi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, nampak ni lagi ni. Allahu Akbar. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Allah, Allahu Akbar, subhanallah. La ilaha illallah. Covid. Bukan Covid. Betul ni bukan Covid? Bukan. Ya Allah, panas ni nak badan. Jom kita pergi klinik dulu, Meh. Apa yang tak nak pergi klinik, nak pergi program. Demam macam ni mana boleh pergi program? Meh, kita pergi klinik dulu, Meh, sayang, Meh. Tak mahu. Tak nak pergi klinik. Betul bukan Covid. Ya, betul lah, Mami. Influenza.